adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini merupakan hari yang penuh istimewa buat seluruh warga sekolah kerana kita berpeluang bersama seorang figura yang telah banyak menambah bakti dan jasa kepada sekolah kita ini. Bersama kita ialah guru besar yang kita kasihi, Puan Haji Jamilah binti Arifin, yang akan menamatkan perkhidmatan tidak lama lagi. Sebelum kita memulakan wawancara ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang guru besar kesayangan kita ini. Nama Puan Haji Jamilah sudah tidak asing lagi dengan Sekolah Kebangsaan Jalan Keni 2. Kerana sekolah ini merupakan kedua beliau berkhidmat selepas 6 bulan di sekolah pertama dan bakal berakhir di sekolah ini juga. Pepatah ada mengatakan, bagai sirih pulang ke ganggang, di mana setelah beberapa sekolah beliau berkhidmat, akhirnya kembali dan berakhir di SK Jalan Gering. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Saya teruskan ke soalan pertama. Boleh Puan kongsikan sedikit tentang permulaan kerjaya dalam bidang pendidikan ini? Okey, terima kasih kepada Mani di atas soalan yang dan sudi menemu ramah saya. Okey, terlebih dahulu sebenarnya pendidikan saya daripada peringkat awal, saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Gajah Mati, Pokok Sena. Kemudian saya sambung ke Sekolah Menengah Pokok Sena dan Sekolah Menengah Sultanah Bahiyah. Apabila tamat di Sekolah Sultanah Bahiyah, saya menyambung ke Maktab Perguruan Muhammad Khalid Johor Bahru selama 2 tahun setengah di sana. Dan akhirnya saya dipostingkan atau ditempatkan di Kuala Lumpur ni lah. Memang itu posting saya yang pertama. Dan ini memang bukanlah hasrat saya untuk ke sini, tetapi ditempatkanlah di sini. Dan sekolah pertama yang saya dipostingkan tu adalah Sekolah Bukit Bintang Girls School. Dulu dia panggil BBGS, Girls School 2. Itu Jalan Raja Chulan kalau terletak, tapi sekolah tu dah diruntuhkan dan naik bangunan pavilion sekarang yang kat Bukit Bintang tu. Kemudian saya di situ hanya dalam 6 bulan saja. Kemudian saya diridikkan ke SK Jalan Keni 2. Dulu SK Jalan Keni 2 ni bukan SK tu, SRK, Sekolah Rendah. Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Keni 2 sebab dia juga adalah salah sebuah sekolah Inggeris dulu. Ya, ERS 2 dipanggil, Keni Road School 2. Dan ketika itu bila saya datang pada tahun 1989, saya ingat lagi, bulan Jun 1989, dan saya ditempatkan kelas yang pertama ialah kelas 5 teratai. Ingat lagi masa tu, anak-anak 5 teratai tu memang anak-anak orang-orang yang memang yang hebat-hebat lah, ya. Dan itu di antara permulaan saya dalam bidang pendidikan lah. Walaupun bidang pendidikan ni bukanlah sangat berminat pun, tapi disebabkan apabila kita dah tercebur dalam tu, kita jadi yang minat. Jadi sebagai, dan saya dah nampak dah kejayaan saya ala guru lah, ya. Terima kasih Puan. Saya lanjutkan ke soalan kedua. Apakah pengalaman paling bermakna sepanjang bergelar pendidik? Okey, tahun yang saya ni satu je pengalaman saya masa posting, mula-mula posting saya mengajar darjah 1. Memang sangat mencabar. Apabila saya dididikkan ini, saya pergi ke tahap 2 iaitu darjah 5. Dan di situlah bermulanya saya mengajar darjah 5, darjah 6 saja. Darjah 5 saya bertahan 2 tahun. Yang selebihnya pada sepanjang perkhidmatan saya 37 tahun tu, makna kata 35 tahun saya mengajar darjah 6. Bila darjah 6 ni dulu makna kata UPSR, itu antara KPI kita, mestilah nak dapatkan anak-anak yang dapat UPSR yang terbaik. Itu antara pengalaman manis saya lah, mana bila anak-anak kita berjaya, anak didik kita berjaya.
capai 5A, 4A. Keputusan yang cemerlang lah. Bila saya dapat pula khabar daripada alumni, mereka pun ada kejaya. Itu satu khabar yang gembira. Soalan ketiga pula, sepanjang menjadi guru besar, apakah cabaran terbesar yang puan hadapi? Okey, bila kita sebagai pentadbir, maksudnya guru besar, ketua jabatan lah di SK Jalan Geni 2 ni, saya bermula pada 2018 di sini. Saya umpama kata macam Amani cakap tadi, bagai siring pulang ke gagang. Ini saya dah keluar. Saya keluar tahun 2003 ke Taman Melati, 2004 sampai 2017. Kemudian saya dekat desa Setapak dalam 2 bulan jadi tempatkan jadi guru besar. Bila saya balik sini sebagai guru besar, saya dah tahu dah environment sekolah ni, jadi memudahkan saya lah di sini. Tapi cabaran saya sebagai pentadbir tu, bila kita jadi ketua jabatan ni, kita nak sekolah kita tu dikenali orang yang cemerlang. Jadi kita kena berusaha untuk nak memastikan kecemerlangan dan apa yang hasrat misi dan misi kita lah. Itu memang cabaran paling besar sebagai ketua jabatan. Selain kita cabaran daripada apa yang kita hasratkan, cabaran daripada environment luar, ibu bapa, masyarakat sekeliling itu pun juga cabaran yang besar lah. Soalan keempat pula, apakah pencapaian yang paling membanggakan sepanjang melalui sekolah ini? Okey, Alhamdulillah, saya di sini saya mendapat komitmen yang paling kuat daripada cikgu-cikgu lah. Kemudian ibu bapa pun sebilangannya saya dah mengenali. Saya dah kenal. Dan antara ibu bapa yang ada kat sini pun adalah bekas-bekas murid saya. Jadi selalunya bila ada apa-apa tu dapat diselesaikan dengan baik. Dan antara pencapaian yang paling membanggakan, saya sempat lagi masuk sini, saya merasai saya antara tenaga pengajar PSR, tenaga pengajar tahun 6. Masa tu, 1 tahun tu sebelum ni BM tak pernah capai 100%. Saya antara orang yang mengajar BM tahun 6, saya ambil anak-anak yang tak boleh lulus ni. Tapi akhirnya, itulah hasrat kita yang pencapaian anak-anak lah dapat 100% mata pelajaran bahasa Melayu sampai dapat nilai CJ penganugerahan pada itu. Dan yang kedua, dalam bidang kurikulum pun saya rasa bangga sebab kini dah nampak dah sampai ke peringkat antarabangsa untuk anak-anak. Jadi kita antara sekolah yang tak banyak yang mendapat aduan siswa dan sebagainya. Itu pun antara yang cabaran pada saya juga lah. Yang sangat membanggakan sebab kita komitmen semua orang. Komuniti luar pun kita dengan ibu bapa, dengan PIBG sangat kuat. Okey, dan seterusnya soalan kelima. Apakah kenangan yang paling suka dilupakan di sekolah ini? Okey. Antara kenangan saya di sini, satulah, mungkin saya ni bertemu jodoh di sini. Saya bertemu jodoh di sini. Dan keluarga saya bermula di sini. Anak-anak saya pun bermula di sini. Dan satu, kami masa kita punya hubungan dengan guru-guru tu, orang kata kejelikitan tu sangat kuat di sini. Sampai kami tak putus. Sampai hari ni. Dengan guru-guru yang bekas-bekas sekolah ni, dengan ibu bapa, dengan PIBG, itu memang saya tak dapat lupakan lah. Dan untuk yang majlis saya esok ni pun memang orang kumpulan ni akan hadir bersama bekas-bekas guru di sini. Itulah sebab tu saya kalau boleh, saya nak yang ni teruslah macam tu juga. Okay, soalan ke-6, apakah pesanan puan kepada guru-guru dan warga sekolah? Okey, saya pesan mereka, saya jagalah SK Jalan Geni 2 ni dengan orang kata do your best tu. Dan kemudian kita punya aset, kita pun banyak sekolah ni. Walaupun saya tak dapat berusaha untuk dapatkan balik, tapi saya rasa bangga kat sekolah ni antara sekolah lama yang telah melahirkan cendekiawan dekat sini yang telah mendapat tempat di mata masyarakat. Ada yang telah satu antara yang menjadi mungkin kebanggaan dunia jugalah.
antara bukan pelajar kita adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei. Kemudian kita ada juga pelajar-pelajar kita yang telah menjawat jawatan sebagai menteri. Ya, jadi dan juga anak-anak yang telah berjaya sebagai pemain bola sepak terkenal. Ya, semua tu lahir dari sinilah. Jadi saya berharap pada warga SK Jalan Geni 2 jagalah sekolah ini sebaik mungkin. Untuk anak-anak pastikan mereka berjaya sekurang-kurangnya dapat baca, menulis dan mengira. Dan jaga hubungan dengan komuniti luar sebagai salah satu untuk membantu kita. Dan satu lagi PIBG kita pun tolong jaga sebab mereka yang banyak membantu untuk meningkatkan sekolah ni. Okay, soalan last Puan. Apakah harapan Puan untuk sekolah ini pada masa hadapan? Okey, insyaAllah saya mengharapkanlah sekolah ni terus maju jaya dan boleh mungkin dapat melahirkan anak-anak terdidik yang pada era inilah ya, menjadi dapat menghadapi memantapkan lagi potensi murid di mata dunia ya, di mana kita memartabatkan keupayaan cikgu-cikgu yang ada di sini untuk melahirkan anak didik yang bertaraf dia. Terima kasih atas segala jasa, pengorbanan dan kepimpinan yang telah dicurahkan. Semoga persaraan ini membuka lembaran baru yang penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. InsyaAllah. Kami warga sekolah mengucapkan selamat bersara dan selamat kenang budi-budi sanjung. Okay. Terima kasih, Puan. Sama.